Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hari itu tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang berindah. Masa muda yang tak akan mendung. Ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah kami bisa terulang. Ditertawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak kunjung sampai sana. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and ever. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods on an old Mustang, where we sang songs we love out loud, childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs. Now we're under the covers. So, hi guys. Hi. Cuba kenalkan diri. Nama saya Alia. Di atas sekali. Kita orang sekarang ni nak tengok wayang. Cerita apa? Cerita apa? Pelik. Nanti suruh Izzati letak kat situ. Nanti aku letak sampai. Wait a minute. Who are you? Tak reti nak sebut lah. Cuba teka wayang kita pukul berapa? Memang selalu kalau dengan aku memang last minute. Sekarang pukul 10.53. So ceritanya pukul 11. Kita orang rushing. Kalau boleh nak cepat sampai. Jom. Boleh lagi. Jadi kalau tengok dengan aku memang selalu last minute. Okay, dah sampai. Ni pelakon-pelakon Melayu kan cerita dia. Siapa ada? Cuba tengok. Sorry. Nombor 2. Melayu. Cantik dia. Nombor 7. Tengah mencari. Belum. Dua. After tengok apa Puras The Puras guys, dia unboxing kebanyakan. Tapi kan kebanyakan kalau aku tengok cerita-cerita unboxing kan, semua macam tu lah dia punya cerita. The best. Kita tengok pelakon kan, kita tengok fighter je best. Ramai ni. Bukan tak ramai. So sekarang ni kita berada di KSL pula. Rata-rata tempat kita orang pergi.
risau gelap ni. So kita nak main. Aku nak main lagi. Tempat main tu lah. Kau jangan ajak aku pergi main tu. Tak, ni bukan main tu. Ni macam tempat main panjat. Ini satu panjat. Satu lagi kat atas. Aku tunjuk kau dulu. Kau nak pilih yang mana? Mana tempat? Ni kan naik atas bukan? Sana. Pilih. Sekejap guys. Saya gelap. Di sini so senang lah buat tak. Lagi satu yang kat atas ni. Aku tak tahu lah orang yang sama tapi aku rasa tak. Hari ni kita orang kembar tak? Tak. Kalau pakai sayap mata lagi kembar. Nak pakai tadi tapi aku malas. Pecah ni. Ni satu ni. Satu. Tapi ni sunyi weh, tak ada orang. Ni tak ada orang. Lagi satu kat mana Betul lah yang tadi satu. Oh, yang lagi satu dekat bahagian bawah tapi belah sana rasanya. Apa tu yang belah sana tu? Yang game on. Tapi yang tu aku tak tahu apa bagus. So kau nak pilih mana? Yang tadi yang bawah tu ke sana? Yang ni aku dah pernah main dah. Tapi kat tempat lain lah. Kau boleh tahan ni harga dia. Sekarang tengok ayah. Cuba tiga orang tamak boleh tutup. Okey, boleh. Ada keselamatan tak ke? Boleh dengan lupa. Boleh juga. Sekejap sekorang. Aku nak cakap kita nak intro sekejap iklan. Sorry. Aku tersalah post, so aku kena cut daripada awal aku punya video. Okay, korang minta maaf sangat kalau atas kekurangan saya. Okay. Assalamualaikum dan hi guys, welcome back to my channel.
hari ni kita ada someone special. Okay. Okay, ni Alia. Ini ada bukan last content kita buat masa lesen. Daftar lesen. Weh, ceramah lesen semua lesen lah. Itu part last tapi kita tak sampai P kan. Yang Tak. kita last ceramah je. aku rasa. Ceramah je kita ada. Ceramah kita jumpa, lepas aku jumpa dengan orang. Tapi masih berkawan. Betul. Jangan risau. Yang tu view yang tu memang banyak. Yang mana? View dengan kau banyak. Sampai 10. Aku tak ingat lah berapa. Tapi memang K semua. Wow. Dah lama tak jumpa. Dah lama gila tak jumpa. Kita jumpa balik dekat tempat kerja aku. Yes. Datang suatu mata nak tengok Izzati. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Okay, tengok kita punya sama. Walaupun tak berapa nak, tak pandai sangat, tapi kita belajar. Kita try. Okay. Bye-bye. Korang boleh tengok video ni sampai habis. Korang jangan lupa like, subscribe dan share. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Bye. Jangan. Jangan. Bukan dong. Wah. Tekan. Lupakan segala resah bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid sungguh indah, lupakan segala. Bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Okay, demi sekon. Tapi yang penting muka kau, jangan muka aku. Susu. Okay, kita nak masuk terowong guys. Sini, dekat sikit. Okay. Kau dekat jatuh. Okay. Hello. Wah, cantik guys. Oh my god. Dengan harga RM57. Aku punya ingat kau. Kenapa? Itu aku cakap. Aku tak minta stoking kan? Kau tak tahu sini juga. Okay, macam hantu dah. Okay, kita jalan-jalan lagi. Better pegang macam ni aku rasa. Aku nak ajar dia tapi ni. Kira kau tolak. Alah. Jap, aku nak cakap. Okay, Alia, aku rakam kau lah Alia. Kau jalan-jalan slow-slow. Sekejap lagi kau rakam, kau dah jalan-jalan. Okay, Alia demi nak buat main, go.
Okay. Go. Sekejap. Ni kau jalan depan sikit, aku nak rakam kau punya kasut. Wah. Ikut je. Kita nak main rollerblade. Tengok kawan aku. Dia ada bagi tahu ke pukul berapa habis? Ya tadi ada air. Okay. So sekarang lepas ni kita nak record tak? Nak berhenti ni. Macam mana Dia beli konten. Aku tengok ni aku bawa. Aku punya. Aku stay terror lagi, okay guys. Kalau main. Sekejap. Kita letak kat tengah ni. Ni kamera depan lah. Masa muda, masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpannya sebagai memori, jadikan Polaroid, sungguh indah, lupakan segala resah, bersama sahabat gembira, jadikan satu always remember the day you kissed my lips, light as a feather, and it went just like this. No, it's Jalan je never sikit. been better than the song. Slow. Macam tu. Lepas tu buat macam ni. Apa aja macam ni. So sekarang ni kita berada di rollerblade. Belum lagi. Jelas dalam kamera tak berapa ni sangat. Nampaklah kepenatan kita. Ni after main benda. Sabar, lighting tak ada. Sabar. No, after. Kita pakai kaki ayam. Penat kan kita golek dia tadi? Tak nampak ni. Lah. Okey. Kenapa jadi UV ni? Aku tak lah pernah banyak. Ayahlah benda. Baiklah. Kita sekarang nak main lagi. Jom jalan-jalan lagi. Ciao. Let's go. Macam tak betul je budak ni.
guys, so sekarang kita tengah main rollerblades. Dah lama gila aku tak try benda ni. Why are you doing here? Yeah, why are you doing here? Sekarang ni kita nak try main masuk dalam ni. Alah, aku tak tahu. Tapi aku yang pandai main. Macam ni kan kau takut. Anjir. So, tengok guys. Tak dah. Sekarang kita main rollerblade. Dah berapa kali dah jatuh. Tengok. Tak tahulah aku rakam apa ni. Aku tak tahu dah nampak Jom kita gerak. Senawan ni. Ya, kau gerak je atas. Okay. Okay. Alia dah pandai main. Sakit weh. Cantiknya. Kita bawa korang jalan-jalan ke sini ke sana. Bye. So, hi guys. Sekarang kita nak try main rollerblade. Kau tengok aku memang tak rela buat rollerblade ni kan. Hello. Boleh ramai lah kata kan. Kita try Kita pusing satu benda tempat ni. Kita record dan aku nak try masuk terowong. Wah, jom. Sekarang kita nak ambil benda ni. Pergi kat Alia, okey? Yang tadi tu nama dia Alia. My kawan sekolah. Sekolah banyak sangat. Ni after guys. Walaupun after sekarang still kena kuat. Duduk. Mic korang tak? Hah? Mic. Masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid. Sungguh indah, lupakan segala resah, bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Tiba masa untuk kita ceritakan semua, keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Masa muda, jangan pernah sia-siakan,
Gelap juga tapi nampak je. Tapi tak berapa jelas kan? Bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Masa muda, masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori, jadikan Polaroid sungguh indah, lupakan segala resah bersama sahabat.